Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kisha Amani binti Rasli melaporkan secara langsung dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 atau PBAKL 2025. Hari ini merupakan hari ketiga Pesta Buku terbesar negara dan sambutannya sungguh menggalakkan. Ribuan pengunjung dan berbagai negeri hadir bagi memburu ilmu, buku dan pengalaman baru. Ikuti liputan kami seterusnya bersama kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Taman Kosas. Terima kasih Kisha Amani. Saya Khadijah Zahra kini berada di ruang pameran utama PBAKL. Pelbagai booth menarik disediakan termasuklah dari penerbit terkenal seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, PTS, Karang Kraft dan banyak lagi. Antara yang mencuri tumpuan ialah buku-buku interaktif untuk kanak-kanak, novel grafik Islami dan juga pelbagai aktiviti bercerita serta sesi tanda tangan bersama penulis. Memang sesuai untuk murid sekolah rendah seperti kita. Jom kita lihat lebih dekat suasananya. 2 sampai jam 3 semua buku sampai hujung belakang sana 20% setiap satu. Bersama saya, Encik Hakim daripada Reluai Boot Cafe. Boleh ceritakan sedikit tentang booth ini dan jenis buku yang dijual? Okey, kalau saya ceritakan tentang booth Boot Cafe ini, kami menjual pelbagai buku daripada pelbagai penerbit. Ada 1,500 tajuk yang kami berikan diskaun sebanyak 15%. Bagaimana sambutan pengunjung setakat hari ketiga ni? Sambutan hari ketiga ini sangat-sangatlah merangsangkan sangat-sangat meriah, sangat ramai orang datang. Baik daripada golongan keluarga, ibu ayah, anak-anak serta pelajar-pelajar sekolah. Sangat ramai datang, baik daripada negeri Pulau Pinang, Perlis sampailah ke negeri Johor serta Sabah Sarawak pun ramai datang ke sini, sangat ramai. Apa harapan Encik untuk pengunjung cilik seperti murid sekolah rendah? Okey, harapan saya kepada pengunjung cilik seperti adik-adik sekolah rendah ataupun sekolah menengah, terutama sekali sekolah rendah, jemput datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kerana di sinilah anda boleh dapat pelbagai pilihan buku latihan, buku sekolah dan juga buku bacaan harian anda. Okey, tak terhad kepada buku sekolah sahaja. Buku bacaan harian anda untuk anda tambahkan skill serta informasi anda. So, jangan lepaskan peluang untuk datang ke Pesta Buku setiap tahun dalam TC Kuala Lumpur, terutama sekali adik-adik sekolah rendah. Jangan lupa datang. Terima kasih atas perkongsian ini. Sama-sama. Jelaslah bahawa BPKL 2025 bukan sekadar pesta buku malah, ia adalah sebuah platform ilmu dan inspirasi kepada generasi murid. Saya Nur Ahmadillah binti Muhammad Arifin mengajak semua murid dan ibu bapa untuk tidak melepaskan hadir ke sini. BPKL akan berlangsung sehingga 2 Jun 2025. Jangan lupa buku membuka dunia, ilmu membina bangsa. Sekian laporan kami dari PBAKL 2025. Semoga semua terus rajin membaca dan menjadikan buku sebagai sahabat sejati. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya bersama kami, kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Taman Kosas. Assalamualaikum dan selamat membaca.